Yang nak turunkan berat badan kena tahu satu aktiviti yang membantu mempercepatkan proses penurunan berat badan. Dan aktiviti ini sangat mudah dilakukan setiap hari. Hari ini saya nak bongkar dan beri 9 kebaikan perkara yang mudah ini. You all kena dengar sampai habis. Kebaikan pertama, membantu penurunan berat badan. Yang kedua, meningkatkan kesihatan jantung you all. Yang ketiga, menguatkan organ paru-paru you all. Yang keempat, meningkatkan kadar tumpuan. Fokus you all. Amat membantu dalam usaha nak turunkan berat badan. Yang kelima, menguatkan tulang-tulang you all. Yang keenam, membina masa. Bila masa terbina, ianya akan mempercepatkan proses penurunan berat badan. Yang ketujuh, menstabilkan gula dalam darah. Bila makanan yang you makan ditukar menjadi glukos dan ianya digunakan dalam aktiviti yang mudah ini, ianya akan merendahkan kadar gula, ianya membantu turunkan berat badan. Yang ke-8, ianya juga untuk mengawal dan menurunkan kadar tekanan darah tinggi. Dan yang ke-9, ianya meningkatkan kadar tenaga harian you all. Aktiviti mudah ini akan menyebabkan you all bersemangat dan dengan semangat itu you all boleh buat benda-benda lain yang akan membantu you all turunkan berat badan. Apa benda yang Mak cerita ni sampai 9 kebaikan tapi tak tahu apa lagi aktiviti tersebut? Aktiviti tersebut ialah berjalan 10,000 langkah sehari. Dan ini bukan saranan saya sahaja, ini adalah saranan Kementerian Kesihatan Malaysia pun. 10,000 langkah ini bukanlah perlu dibuat dalam satu masa, tapi ianya adalah satu jumlah yang terkumpul daripada you bangun tidur sampai you tidur. Tuan-tuan dan puan, berjalan 10,000 langkah adalah perkara keempat yang you perlu buat dalam 7 perkara yang saya share dalam siri bagi mereka yang nak dapat BMI normal dalam masa 1 tahun. Ada 6 lagi perkara yang bantu you all untuk kurus dalam masa 1 tahun. Kalau you all nak turunkan berat badan, nak dapat BMI normal, you all dapatkan series di bawah. Terima kasih tuan-tuan dan puan sebab ada dekat sini. Jangan lupa follow saya, share video ni dan mohon komen di bawah. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan bye-bye.